bos. Confident je dia. Iya, sebab aku dah buat banyak dah. The moment you pay attention. Sekarang ni korang akan tengok dia dengan Ikmal sebab dia pay attention. Sorry. Tangan musuh. Korang tengok dia dengan Ikmal. Bulan ni 50 kan? Bulan depan saya ambilkan Ikmal 100 ribu. Dia pun saya minta 100 ribu. Dia kan ada rasa burden sebab dia akan ambil itu sebagai tanggungjawab. Tapi kepada setengah orang, okey bos, banyak bulan tak buat bos, okey je, bos tak marah, bos baik. Buat okey je. And nothing. Tunggu macam ini. Tuhan dah bagi sihat. Kalau tak guna, ya. Nasib baik Tuhan tu pemurah. Kalau dia tak pemurah, dia kata bagi sihat pun tak buat. Ya. Si Tuhan tu pemurah. Tak. Dia ya latif, dia maha lemah lembut. Tak. Tuhan maha lemah. Cuma saya percaya apa-apa saya tengok cerita Lee Kuan Yew dia kan, okay, this is my turning point. Small group, pay attention, get it done. Kita akan monitor tu saja. Tapi saya bagi tahu, siapa tak nak pay attention, saya takkan pay attention. Sorry. Saya simple. Saya tidak boleh train orang yang tak ready to be train. Saya tak boleh tolong. Nanti korang yang mana tak buat, korang akan tengok. Contoh macam Ikmal 50, 100, 200. Saya kata dengan dia 76 hari, 1 hari daripada Ayu MDR, one day record buat. Dan bila kita dapat momentum itu kan, nanti saya beritahu lah, bila dah ada beberapa orang ada momentum, semua pandang. Iya. Confirm. Kita punya masalah apa? Apa masalah kita? Tunggu ke? Ha? Kita suka tengok orang dulu. Padahal kita boleh. Tapi bila dah ada, ya buat aku pun boleh buat. Kenapa buat tak buat? Simple je. Lepas tu 3 perkara. Saya cerita tadi, 3 perkara. Saya tolong ni kata apa 3? Pertama, kena potong tangan. Macam pada 3 kumpulan. Kumpulan Eli dengan you, 1. Target kita berapa? 50,000. 50,000. Pay attention. Tak ready. Dia tidak ada urgency. Lepas tu kadang-kadang, contoh macam dia cakap, urgency dia adalah man, tak ke dah lambat baru nak pergi satu dunia betul. Saya pusing dunia daripada umur 22, 22, 23, 4, 5 negara. Satu dunia. Lambat lagi. 12 rumah saya boleh buat. 4 biji Mercedes. Saya nak rasa apa? Saya nak rasa, sekadar nak rasa. Nak rasa balik salah seorang daripada korang naik pentas champion. Aku nak titik Cina-Cina ni, simpan-simpan ni. Lebih bagus ni. Keluar baru ni dekat TV, dekat mana tau. Tu apa? AI. Jalan AI Central. Tiba-tiba dia pula ramai. Padahal Haris Faizal lah patutnya kan. Adalah cheat sikit. Tapi memang game dia ni. Agent depa je bos. Saya apa lebih? Padang dulu.